Baik. Seterusnya, summa qada ajala, dan kemudian kami menentukan ajal bagimu, yaitu ajal kematianmu. Wa ajalum musamman indahu, dan ada satu lagi ajal yang berada di sisi Allah, yang Allah sajalah yang mengetahui akan hakikat ajal tersebut, yaitu tentang hari kebangkitan. Hanya Allah lah yang mengetahui akan hakikat hal tersebut. Baik. Di sini ada disebutkan ajal yang pertama dan disebutkan ajal yang kedua. Secara umum kita dah faham, ajal pertama kematian manusia, ajal yang kedua ialah hari kebangkitan di mana bumi ini dikiamatkan oleh Allah. Tetapi ada beberapa pandangan. Yang ni kita boleh rujuk satu tafsir muktabar yang lain, iaitu tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Al-Hafiz Abul Fida Ibnu Katsir rahmatullahu alaih. Baik, di dalam tafsir tersebut Imam Ibnu Katsir mendatangkan 4 pandangan berkaitan dengan ajal yang pertama dan ajal yang kedua. Pandangan pertama ialah daripada Sa'id bin Jubair. Keluar balik nama tabi'in ni. Tadi dah ada kan pasal bumi Dajnaq tu. Sa'id bin Jubair mengatakan daripada periwayatan Abdullah ibnu Abbas bahawa ajal yang pertama adalah merujuk kepada ajal kematian, manakala ajal yang kedua adalah merujuk kepada ajal kebangkitan kali kedua manusia. Dengan kata lain, hari kiamat ataupun hari pengakhiran bagi alam semesta ini. Itu jelas. Pandangan yang kedua datang daripada tabi'in yang besar yang pernah berguru dengan 70 orang sahabat. Siapa dia? Tabi'in. Tok guru dia 70 orang sahabat. Hasan Al-Basri, tabi'in yang besar, tabi'in senior. Satu sumber periwayatan daripada beliau, makna bagi ajal yang pertama dan kedua dia sama dengan nombor 1. Cuma cara dia hurai, cara dia syarah tu agak sedikit panjang dan detail. Contoh, Imam Hasan Basri kata ajal yang pertama merujuk kepada permulaan penciptaan bagi seseorang sehingga dia melalui satu fasa, satu tempoh kehidupan dia sampailah dia ditentukan ajal kematiannya. Benda sama. Hak nombor 1 tadi dia sebut umum ajal kematian, tapi hak ni dia hurai sikit, bermula daripada Allah menciptakan seseorang tu dan dia melalui satu tempoh, satu fasa kehidupan. Kalau kata 40 tahun, 40 tahun. Kalau kata 50 tahun, 50 tahun, sampailah dia bertemu dengan ajal kematian dia. Dan ajal yang kedua pun syarah dia lebih kurang. Bermula daripada tempoh kematian ajal dia tu hingga dia menjalani satu tempoh, satu masa di alam barzakh, sampailah dia dibangkitkan kembali oleh Allah buat kali yang kedua di mahsyar kelak untuk dibicarakan di hadapan penghakiman Allah. Baik, 1 dengan 2 jelas. Tetapi bila masuk pandangan yang ketiga daripada bersumber riwayat Ibnu Abbas dan Mujahid, nombor 3 ni tuan-tuan terbalikkan hak nombor 1. Hak nombor 1 ajal pertama kematian, ajal kedua kiamat. Pandangan nombor 3 ni, ajal pertama itulah kiamat, ajal kedua tu baru kematian. Tukar je. Benda sama lagi. Tukar. Yang keempat, hak ni sedikit gharib, aneh. Atiyah meriwayatkan satu sumber daripada Ibnu Abbas, ajal yang pertama merujuk kepada roh yang diambil oleh Allah ketika seseorang manusia tu tidur, dan roh ini dikembalikan semula selepas manusia tu bangun daripada tidur. Ajal yang kedua tu baru ajal kematian. Jadi hak nombor 4 ni langsung tak terlibat dengan hari kiamat, dia punya pandangan. Ajal nombor 1 roh yang Allah ambil waktu tidur tu. Ajal yang kedua tu baru mati. Jadi kiamat tak ada kena-mengena dengan nombor 4. Dalil yang mereka guna Al-An'am ayat 60.
wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah yang telah menidurkan kamu pada malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada waktu siang hari. Itu je beza dia. Poin yang paling penting rumusan di sini, Allah berbicara mengenai kekhususan ajal. Kekhususan ajal yang pertama iaitu ajal bagi setiap manusia. Manakala keumuman umum global tentang ajal yang kedua iaitu alam semesta ini akan ditamatkan oleh Allah dengan namanya hari kiamat. Baik. Persoalan penting di sini. Kita yang hidup ni pasti akan mati, confirm. Tak ada siapa boleh elak. Kullu nafsin za'iqatul maut. Saya akan mati, tuan-tuan hak duduk depan saya, puan-puan hak duduk depan saya pun akan mati. Cuma yang kita tak tahu bila ajal tersebut akan datang dan jemput kita. Contoh, saya hak duduk depan tuan-tuan ni sekarang ni dah 46 tahun. Atas dasar kemungkinan, cakap atas kemungkinan, mungkin Allah nak ambil 52, tak tahu. Mungkin Allah nak ambil 63, tak tahu. Mungkin Allah nak ambil 70, saya pun tak tahu. Ataupun mungkin Allah nak ambil 46 juga, tapi sekarang baru bulan Februari. Mungkin nak masuk puasa, nak masuk Ramadan, dia nak ambil, wallahu alam. Ataupun lepas raya Syawal, wallahu alam. Ataupun hujung bulan 12 nak cuti sekolah, wallahu alam. Saya tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu. Begitu juga dengan harinya, mati tu hari apa, bulannya, bulan apa, tahunnya, tahun apa, pukul berapa, waktu bila, tempoh masa bila, saya tak tahu. Dia nak ambil waktu pagi ke, dia nak ambil waktu syuruk ke, dia nak ambil waktu duha ke, dia nak ambil waktu tengah hari ke, dia nak ambil lepas asar ke, dia nak ambil waktu drama Korea, waktu maghrib tu ke, wallahu alam. Dan begitu juga dengan asbab kematian. Sebab kita nak meninggal, mungkin meninggal secara biasa, tidur dalam bilik tidur kita, atas katil kita, bantal kita, tilam kita. Mungkin juga Allah nak ambil kita di luar rumah kita, atas jalan aksiden, wallahu alam. Jatuh pokok, wallahu alam. Terjun lubang, wallahu alam. Kena langgak tu, wallahu alam. Kena bunuh, wallahu alam. Terbunuh sebagai mati syahid, wallahu alam. Kita tak tahu bagaimana bentuk kematian kita. Dan begitu juga pengakhiran kehidupan kita. Sama ada mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan membawa keimanan tersebut bertemu dengan Allah, ataupun sebaliknya. Tapi kita selalu minta biarlah kehidupan kita ni berakhir dengan husnul khatimah. Imam duk doa, kita duk doa. Hal selebihnya Allah lah yang lebih mengetahui. Itu permintaan kita. Harap-harap Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memakbulkan harapan dan permintaan kita nak meninggal dalam husnul khatimah. Itu impian kita. Bab mati, bila bercakap mati, tapi sebab itulah bila kita nak kait dengan isu-isu yang ada di akhir zaman, bagaimana keadaan kita nak meninggal, tuan-tuan. Dalam Quran Allah dah ceritakan bentuk-bentuk kematian yang pelbagai. Allah cerita pasal utusan-utusan dia. Dan bila sebut utusan Allah, pasti ada pendukung, pasti ada penentang. Nabi Nuh ada pendukung dia, ada penentang dia. Dan kedua-dua watak tersebut dah lama meninggalkan kita. Mereka semua dah meninggal. Termasuk utusan tersebut sudah diwafatkan Allah. Nabi Nuh wafat, hak sokong dia pun meninggal, hak lawan dia pun meninggal. Tetapi perbezaan dia cuma dua. Pendukung meninggal macam mana, penentang meninggal macam mana. Mati tetap mati. Tuan-tuan, pilihan di tangan anda. Anda nak jadi seorang yang meninggal di hadapan Allah dalam keadaan menjadi pendukung agama Allah, ataupun manusia yang menentang agama Allah, menentang Rasulnya, ataupun manusia yang menjadi penyokong kepada Rasulnya.
Semua nabi-nabi tu ada benda tu. Faham tak maksud saya? Nabi Hud ada penyokong, ada penentang. Nabi Soleh ada penyokong, ada penentang. Sampailah Nabi Muhammad pun ada penyokong, ada penentang. Agama Islam hari ini pun ada penyokong dan ada penentang. Dan kita semua pasti akan mati. Dan kita nak mati dalam bentuk yang macam mana? Bila kita berbicara mengenai akhir zaman, akhir zaman ni Rasulullah bagi tahu banyak fitnah-fitnah kan dalam hadis-hadis. Dan ada di antara fitnah yang berbahaya yang boleh mengikis akidah, boleh menggelincirkan akidah kita. Itu yang kita duk cerita sangat tu. Ada benda-benda yang dia boleh menyebabkan kita terbabas, kita terlepas, kita tergelincir. Bab akidah paling penting, takut jatuh pada syirik. Syirik pada akidah, syirik pada i'tiqad, syirik pada amalan, syirik pada ucapan, syirik pada perbuatan. Benda tu kalau tak jaga, kalau tak belajar sungguh-sungguh, takut kita tu terkena tempiasnya. Begitu juga dengan hal syariat. Ada begitu juga dengan hal keagamaan. Begitu juga dengan hal akhlak.